Kalau tak okey, nanti kita buat balik, bentuk balik cantik-cantik. Sementara kita biar dulu. Tunggu perkembangan pokok ni, 3 ni. Yang tu dah mati. Assalamualaikum. Okey, hari ni saya nak buat yang ni. Yang tu dah mati. Yang ni, itu saya dah potong untuk diremajakan semula. Alhamdulillah dah tumbuh balik. So, okey lah. Cuma nak jaga dia punya pertumbuhan. Ni pokok terung lah. Jadi sebelum buat 3 je lah yang boleh buat. Yang sana saya akan replanting lah, tanam semula. Atas ni, saya nak buat pelapik supaya tak tumbuh rumput ni. So inilah menggunakan benda-benda terbuang ni sebagai pelapik dia lah. Tutup. Sebelum saya buat pelapik dia, memang kena buang lah rumput ni dulu. Kan? Itulah sebab kalau rumput sikit-sikit macam tu, saya biar je. Ini rumput ni macam ternak sangat. Saya kena cabut dulu lah. Okey. Kita selesaikan sikit-sikit. Tak boleh buat semua sekaligus, satu-satu lah buat. Mana yang tak mampu dulu kita buat. So nanti, lepas rumput ni dia cabut, kan? Saya buatlah pelapik dia. Tapi dia guna benda ni. Ini banting yang dah tak guna semula daripada kawan-kawan. Saya minta lah, dia dah tak nak guna. Asalnya nak beli daripada TikTok, ada Shopee ada cover ni kan, yang warna hitam warna hijau tu. Bila saya fikir balik, tak apalah, untuk sementara benda ni ada, saya gunalah dulu dekat mana yang boleh digunakan. Okay, lebih kurang yang ni nanti, yang apa, sikit-sikit ni, bila kita dah tutup dia, matilah dia rumput ni. Okay. Tapi pokok tak mati pokok tak mati. Apa punca rumput ni boleh mati pula? Yang pertama, yang ni melekat kuat. Biarlah. Yang pertama, keperluan asas tumbuhan. Keperluan asas tumbuhan yang utama sekali cahaya matahari. Tak ada cahaya matahari, confirm dia tak hidup. Tak kira lah pokok apa pun, asalkan dia ada kerja nak buat fotosintesis yang memerlukan klorofil, air, udara, dan cahaya matahari. So tak cukup satu, tak cukup lah keperluan asas dia. Tak ada air pun, satu tak cukup, mati. Ada cahaya matahari, tapi tak dapat air, matilah dia. Sama je. Okey. Dah selesai lebih kurang lah. Nanti yang tengah-tengah ni melekat kuat dia. Okey. Yang ni nanti saya tutup je lubang lah. Kalau nak siram pun senang, kan? Lepas tu kalau nak baja pun elak je lah. Nanti saya, ni proses pemulihan dia dah habis, tapi saya sayang lah nak apa, kita cuba pulihkan semula, tengok boleh ke tak boleh dia hidup merimun semula. Kalau tak boleh, tak ada susahnya, benda tu kita yang buat dia, kan? So kita gantilah pokok lain. Okey, sekarang bahagian sini pula. Ini cabut je. Tak banyak rumput, tebal-tebal rumput dia.
Yang tak boleh cabut saya tinggalkan je lah. Dia akan dimatikan. Khasnya rumput ni lah kan. Pokok kita tak nak matikan lah. Pokok kita nak terus hidup. Okey. Nah, macam mana? Boleh banyak sangat apa benda tah? Rumput ni. Sebab dia open. Mana-mana pun open, dia akan tumbuh. Tapi dah banyak dah benda lain yang saya buat juga kan. Pokok lain pun saya tutup. Yang terbaik kita guna weed mat. Sebab weed mat dia terus tembus air. Yang ni memang tak boleh tembus air. Habis macam mana nak buat dia boleh tembus air? Kita cocok lah. Kita tebuk lubang. Kita buatlah lubang. Tak adalah susah sangat pun. Kan? Yang penting air kalau jatuh tadi boleh tembus masuk ke dalam tanah ni. Okey, tanah ni pun nampaknya nak kena proses semula. Tak apa, hari ni saya tak proses tanah lagi. Hari ni kita cerita pelapik ni dulu. Saya selesaikan bab pelapik. Sasaran buatlah seberapa banyak yang ada dengan tayar tu. Oh ni keluar. Dari tayar tu kita buat lah. Oh, boleh kita buat. Tak boleh tak apalah. Okey. Tangan pegang macam tak dapat ni. So tak apalah, mana yang sempat kita pegang. Pada pegang. Susah, tebal. Tangan rasa tebal pakai sarung tangan. Kalau saya direct tangan saya ni boleh, tapi boleh melukakan tangan. Okey, jadi kita pakai sarung tangan lah. Okey. Dah. Sekarang macam mana saya nak potong? Potong. Okey. So, apakah ukuran yang rasa sesuai? Ni 1, 2, 3 sebaya. Tengok ni sesuai tak? Ni dia. Bulatan ni. So, sekarang saya nak fokus dekat sini pula. Untuk ni, sini panas. Saya nak kena buat dekat situ. Jadi, saya kena buat masa ni saya buat 4 lah. Okay, 4 tayar. Yang ni pun saya akan buat juga. Walaupun pokok ni dah nak mati. Tapi bila kita tanam lain nanti, dia dah ready. Jom kita duduk sana. Kita alihkan ke sana. Let's go. Kita buat kat sana. Ya, buka sarung tangan. Okey. Di kebun sendiri ni kita tak perlulah nak beria sangat apa benda. Ukuran nak tepat tak payah. Saya pakai macam ni je. Wah, lebih kurang dah kan. Okey, yang pertama kita ambil ni kat sana dulu. Kita selesaikan yang ni dulu. Okey, tenang je. Dah dapat satu kan. Okay. Lebih kurang. Okey. So, penghujung dia dah tentulah. Sini lebih sikit tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Senang je. Okey, lepas tu yang ni buat je lah bulatan. Saya buat lebih Allah Akbar, sini tepat-tepat sangat. Kenapa nak lebih? Sebab tayar sana tu biar dia terlebih keluar sikit tak apa. Dah siap satu. Contoh aja ni. So kita ambil center sini. Habis kita
Untuk center ni saya tarik lah. Terus. Besar sebab. Jadi. Dah boleh. Mari kita tengok. Boleh tak? Cuba kita tengok sana Okey. Kita beralih ke sana. Tengok sana. Pasu sana. Tu dia. Cuba tengok pasu tu. Pasu mana nak try? Pasu sini lah. Ni. Okey. Kita try. Batuk lah. Lama dah. Ni. Ni dulu nak tahan dia supaya tak tumbang. Kan? Okey. Jadi ada lebihan rumput-rumput yang menjulur ni kan. Okey, tak apa. Ni macam ni dah siap. Okey. Tapi sini kan. Okey, kita buat bulatan dah situ. Dia boleh terkoyak. Ni tak tahan. Ni macam kertas lah. Tapi tak apa. Yang ni macam kertas. Bukan canvas. Okey. Kalau koyak tak tahan, kita buang je lah. Susah. Dia guna canvas kita buang. Dah boleh ni. Tak tengok. Okey. Payah sangat. Bergulung. Kertas. Ni macam kertas lah. Okay. Tu yang ni tak pakai. Dia dah boleh cabut. Jadi dia akan mengepit bahagian situ. Dengan ujung tayar. Tepi tayar. Apa yang perlu saya buat ialah tindih lah. Dah selesai. Okey. Cuma yang di sekeliling ni macam ni lah. Sementara kan. Susah sangat. Okay, kita tengok dulu. Kalau tak berkesan, kita ubah cara. Ini macam susah je. Tak boleh pakai yang kertas ni. Kita kena, ni satu dah siap. Saya pakai yang lain lah. Pakai canvas. So yang ni kita ambil batu. Tindih. Okey. Dah. Kita nak cuba alihkan ke sini. Kayu tak boleh letak lama-lama. Kalau letak lama-lama kat bawah, anai-anai. Itulah dia tanah ni. Dia je anai-anai. Okey, kita kembali ke bawah ni, balik semula. Duri. Kita balik ke bawah. Kita pakai canvas lagi senang. Yang macam kertas ni tak boleh. Mudah sangat terkoyak. Ini, ni dia. Ni tak boleh. Ni canvas macam ni. Ni tahan. Sekejap. Proses dia sama je. Kita gunakan tayar ni penggeliling lebih kurang. Tapi kalau ni ujung ada kan, saya tak potong pun tak apa kan. Kita ambil lah tepi. Dia ada terlebih 4 segi. Kita buat 4 segi pula Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni potong. Okey. Habis. So yang ni ambil tengah-tengah. Potong tengah-tengah dulu. Dah. Hanya untuk pokok terung dan tayar ni je. Pokok terung ni kalau tak boleh juga,
kita korbankan lah. Kita tanam pokok lain. Yang ni kita potong tengah sini, tarik terus. Dah siap. Yang keliling ni macam ni ya. Ni bukan kertas ni macam canvas. Ni tahan. Yang tadi tu macam kertas. Tak ya. Tu tak lama lah tu. Tapi tak apa, biar je. Okey, yang ni saya cuba dalam bentuk 4 segi. Supaya dia dapat tutup keliling tayar. Dah. Kalau tak boleh, nanti kita potong je lah. Ambil gunting apa lagi. Sebenarnya potong dengan gunting. Untuk bulatan ni lagi bagus kan. Okey, sekejap. Kita pergi ke sana. Sudah. Kita beralih ke tayar yang di sana sudah, yang ujung sana. Tu tayar tu. Let's go. Mari kita cuba ke sini. Okey. Ni perlu ke? Kalau tak perlu, kita keluarkan. Ada bulatan. Dah masuk dalam bulatan. Sedang elok. Tak putus. Putus. Sedang elok macam ni. Alhamdulillah. So, selesai sini. Kita ambil angle sini. Tutup. Dah. Yang ni, angin tiup pun, dia akan balik ke bawah. Selesai. Selesai masalah. Kalau hari hujan, sekejap saya nak try siram. Kita tengok. Boleh bocor ke tidak? Kita ambil air, dry je. Setiap satu yang kita buat tu, kita kena ada percubaannya. Okey. Hari ni. Ni air hujan yang dah lama terbiar sampai berlumut. Kalau siram keliling, kalau hari hujan, basah, turun tak? Air tu akan turun juga kan? Tak ada benda lah. Okey dah tu. Kalau macam tu. Tak ada masalah. Yang sini, tadi macam kertas tapi tak apalah. Kalau tak boleh, nanti kita tukar. Okey je. Siram. Selesai. Satu bab. Tu yang tu. Yang kedua pula. Okey. Rasanya cukup kot ni. Bila dah siap, nanti saya tunjuk keseluruhan. Okey. Tu dulu. Yang tu tak payah buat lah. Tapi tak apa, boleh juga buat. Okey, dah siap. 1, 2, 3, 4. Semua tayar. 4 segi Macam tak okey je. Tak apa. Kalau tak okey, nanti kita buat balik. Bentuk balik cantik-cantik. Sementara kita biar dulu. Tunggu perkembangan pokok ni. 3 ni. Yang tu dah mati. Kena tukar lain lah. Okay. Dan 3 ni harap dia boleh hidup. Okey, yang ni dah selesai. Alhamdulillah. Minggu depan saya datang, saya tabur baja. Dan penyiraman. Macam biasa, setiap kali datang akan bersiram. Tapi kalau saya tak datang, Allah Ta'ala kirimkan hujan, itulah dia yang menyiram dia. Mudah-mudahan pokok ni dapat tumbuh. InsyaAllah lah. Kembali pulih. Okey, Assalamualaikum.